Okey, dalam episod kali ini saya cuma nak cerita tentang flow untuk kita menulis Sanskrit language lah. Sebenarnya untuk modern programming ataupun programming language yang moden ni, dia menggunakan kaedah daripada top ke bottom, daripada atas ke bawah. Berbeza dengan yang lama-lama kita tak kisah sebenarnya kita nak tulis mula dia tu. Okey, saya istilahkan mula dia tu duduk dekat bawah sekali, ataupun start duduk dekat bawah sekali, ending duduk kat atas, tak kisah. Tapi yang coding ataupun language yang baru ni, yang baru-barulah, macam Sanskrit ataupun Python ataupun benda-benda lain lah kan, dia daripada atas ke bawah. Dia baca daripada atas, and then dia baca next, and then dia baca next. Dia akan baca macam ni, macam kita baca surat khabar lah kan. Kita baca dari atas sampai ke bawah, and then kemudian bila habis dia akan rotate balik. Daripada atas sampai ke bawah, rotate balik. Okay, itu cara Sanskrit lah. Kalau MQL tu lain. MQL tu kadang saya start daripada yang baris last sekali. Maknanya kita tulis kod panjang-panjang tapi kepala dia duduk paling last sekali. So dia akan cari yang last, start tu, and then dia akan carilah mana dia punya flow dia. Okay, itu je lah yang nak kena tahu setakat ini.